أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نستحديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Umul kita Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah yang kita baca untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muallif ataupun musannif bagi kita Ayyuhal Wala. Kita niatkan juga Al-Fatihah yang kita baca kepada para guru yang telah mendidik kita, dan kita niatkan juga kepada ahli keluarga kita yang telah mendahului kita dan juga sekalian yang telah mendahului kita dalam melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Jadi kita sambung balik sebahagian daripada nasihat yang ketiga yang tidak sempat habis pada muzakarah yang lepas. Pada nasihat yang pertama, Imam Ghazali ingatkan berkaitan dengan waktu merupakan modal kita untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala, dan tujuan daripada masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu untuk dihabiskan untuk apa. Kemudian kemudian Al-Imam Al-Ghazali ingatkan berkaitan dengan bagaimanakah sepatutnya kita menilai, kita menerima nasihat yang diberikan. Yang pertama tadi, yakni berkaitan dengan waktu dan juga masa kita. Kemudian kita masuk kepada nasihat yang ketiga yang Al-Imam Al-Ghazali sertakan, tegur, niatkan dalam kitab Ayyuhal Wala ini seputar nasihat yang ketiga berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu ini tidak ada guna kalaulah kita ini tidak bermanfaat. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali datangkan perbahasan, datangkan kita kata perumpamaan bagaimana ilmu yang kita cari itu bermanfaat kalau kita amal. Imam Ghazali datangkan perumpamaan dengan datangkan perbahasan berkaitan dengan pedang dan juga ubat kepada orang yang ada ilmu, ada senjata, ada ancaman, tapi kalau tak guna tidak ada manfaat. Begitulah juga sakit, ada ubat di hadapan mata, tak makan tak akan sembuh sampai bila-bila. Kemudian barulah Imam Ghazali selepas datangkan perumpamaan, Imam Ghazali datangkan dalil daripada ayat Quran. Kita tengok daripada Nas macam mana Allah Ta'ala kata. Macam mana penuh Imam Ghazali datangkan ayat-ayat berkaitan bahawasanya kena beramal, nak jumpa Allah Ta'ala kena beramal, mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala kena beramal, nak syurga kena amal. Semuanya diikat dengan amal. Kemudian Imam Ghazali datangkan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi berkaitan dengan apa dia? Hadis Nabi datangkan hadis Nabi SAW berkaitan dengan asal bagi Islam itu adalah kita mengucap dua kalimah syahadah, kemudian disusuli tak semata-mata dengan iman, disusuli dengan kita kata amal. Imma dalam bentuk sembahyang, imma dalam bentuk puasa, imma dalam bentuk zakat, imma dalam bentuk melakukan haji, yang ini merupakan semua rukun Islam kepada setiap orang yang beriman. Kemudian kita sambung kepada perbahasan kepada apa itu iman, ataupun perbahasan Al-Imam Ghazali datangkan sedikit perbahasan berkaitan dengan iman. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان
ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. Allah. Kemudian Imam Ghazali datangkan ta'rif iman. Iman tu apa dia? Yang pertama qaulun bil lisan, perkataan, yakni kita mengucapkan dengan lidah. Wa tasdiqu bil janan, kita membenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan kita beramal dengan anggota, yakni anggota tubuh kita lah. Kemudian Imam Ghazali kata, dan dalil yang menuntut kita ni supaya beramal tersangat banyak sehingga tidak terhitung banyaknya. Walaupun seseorang hamba itu masuk ke dalam syurga hanya dengan sebab rahmat dan juga kemurahan hati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemurahan dan juga rahmat Allah Ta'ala itu hanyalah didapati setelah daripada hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan juga ibadah. Kerana Imam Ghazali kata apa dia? Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada hamba-hambanya yang muhsinin, orang yang melakukan perkara baik. Kemudian kita tengok satu-satu. Setelah daripada Al-Imam Al-Ghazali mendatangkan perbahasan berkaitan dengan Islam, Al-Imam Al-Ghazali mendatangkan perbahasan secara ringkas berkaitan dengan iman. Nak bagi tahu apa dia? Iman ini dia terbentuk dengan 3. Apa dia? Yang pertamanya, hati mestilah membenarkan. Kemudian lidah ataupun lisan dia mestilah mengucapkan. Dan akhir sekali iman dan juga lisan dia itu terbukti dengan amal. Apa yang kita kata kita benarkan dengan hati, kita benarkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata semata-mata Tuhan yang berhak untuk disembah. Kita benarkan bahawasanya Nabi Muhammad dan sekalian para anbiya merupakan utusan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan apa yang Allah menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintah. Kita kena benar. Benar itu termasuk dengan membenarkan risalah dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya. Begitu juga kita beriman kepada hari akhirat dan perkara yang bertakluk dengannya. Begitu juga kita membenarkan bahawasanya di sana kita terikat dengan qada-qadar yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Membenarkan dengan hati. Kena yakin segala perkara-perkara tersebut. Bagaimana kita kata kita membenarkan dengan lisan? Macam mana kita maklumlah kalau kita membenarkan dengan lisan. Kita sebut pada orang, kita isytihar pada orang. Begitulah juga kita beramal dengan anggota zahir. Yakni anggota zahir balik kepada apa yang termaktub dengan ataupun yang datang perbahasan sebelum daripada itu dengan Islam. Secara ringkas faedah, bila mana Al-Imam Al-Ghazali mendatangkan ta'rif iman dengan 3 perkara ini, iaitu dengan apa dia? Dengan lisan, dengan hati, dengan anggota. Ini merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga sebahagian besar ahli hadis. Di sana ada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan apa dia? Semata-mata iman itu adalah membenarkan dengan hati dan juga melafazkan dengan lisan. Di sisi Al-Imam Abu Hanifah, iman, ulang sekali lagi, semata-mata kita mengungkapkan dengan lisan dan juga beriman membenarkan dengan hati. Di sana ada satu lagi pendapat yang mengatakan bahawasanya iman itu semata-mata membenarkan hati dan juga beramal. Pendapat siapa dia? Pendapat Mu'tazilah. Apa faedah daripada perbezaan setiap satu daripada ta'rif-ta'rif ini? Kalaulah pendapat Ahli Sunnah ataupun pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mana dia mengatakan bahawasanya iman itu membenarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengungkap dengan lisan dan juga beramal dengan anggota, dia menunjukkan bahawasanya apa dia? Bahawasanya orang yang beriman dia akan beramal. Kalaulah dia tidak beramal, dia menunjuk ataupun dia tidak sembahyang ataupun sembahyangnya lewat dan sebagaimana, dia menunjuk atas lemahnya iman. Itu faedah bila mana mendatangkan ta'rif iman itu kepada 3. Di sana
bagi pendapat Al-Imam Abu Hanifah, bila mana dia mengatakan iman ini semata-mata hati dan juga lisan, nak bagi tahu apa dia? Kalaulah seseorang ini dia beriman, yakni dia membenarkan dengan hati dan mengungkapkan dengan lisan, tapi dia tidak beramal, tidak jatuh kafir, tidak jatuh kufur kepada dia. Selagi mana dia berpegang bahawa sebagai contoh sembahyang itu wajib, cuma dia tidak sembahyang, kekal dia dalam Islam, dan iman dia sembahyang tidak sembahyang, itu kita kata penyempurnaan kepada iman. Tak. Dia tidaklah menunjuk ke atas keyakinan dia kepada Allah Ta'ala, ataupun dia tidak menunjuk atas iman yang berada dalam hati dia. Itu beza. Lepas tu kalaulah di sisi pendapat Mu'tazilah, iman ni apa dia? Iman ini adalah kita membenarkan dengan hati dan juga beramal dengan anggota. Dia menatijahkan apa dia? Kalaulah seseorang itu tidak beramal, maka jatuh kufur kepada dia. Contoh dia tak semayang, maka jatuh kufur. Kalau pendapat Abu Hanifah tadi, kalau dia tidak sembahyang, tak ada kaitan dengan iman dia, tapi kekal dia berdosa. Nampak? Ada beza ketiga-tiga tersebut. Jelas? Sekadar faedah. Sebab apa dia? Bila mana Imam Al-Ghazali mendatangkan takrif iman. Kemudian kita masuk pada perenggan yang seterusnya. Bila mana Al-Imam Al-Ghazali kata dalil yang menuntut kepada beramal ni banyak. Nak bagi tahu apa dia? Seolah-olah bila Imam Ghazali mendatangkan hadis berkaitan dengan Islam, mendatangkan kita kata perbahasan berkaitan dengan iman. Sebagaimana kita tahu yang membezakan di antara kita dengan orang kafir adalah iman dan juga Islam. Maka seolah-olah nak bagi tahu apa dia? Yang menjadi mi'yar beza kepada kita dan juga orang bukan Islam adalah amal yang kita lakukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu seolah-olah bila mana Imam Ghazali menyusun nasihat-nasihat ini. Kemudian Imam Ghazali mengatakan apa dia? Walaupun hakikat seseorang hamba itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kerana rahmat dan juga kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bersandarkan daripada hadis Jabir bin Abdullah mendengar sami'tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yudkhilal ahadan amaluhul jannah. Jabir kata bahawasanya aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tidak ada seseorang pun yang akan masuk ke dalam syurga melalui amalnya. Kemudian Jabir berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, adakah engkau termasuk sekali yakni dengan orang yang tidak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan amalan? Kemudian tengok jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ana, termasuk sekali aku. No. Illa an yataghammadani Allahu bifadli wa rahmat. Termasuk aku, yakni orang yakni tidak dapat masuk aku ni ke dalam syurga Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala mengkayakan ke atas aku. Yakni Allah Ta'ala melimpahkan kepada aku bifadlihi wa rahmatih, dengan fadilat dan juga kita kata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak bagi tahu apa? Sandaran daripada ayat Imam Ghazali dalam nasihat yang ketiga ini adalah berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bahawasanya tak ada orang yang masuk dalam syurga Allah Ta'ala ini dengan amal dia. Tapi Imam Ghazali kata, Imam Ghazali syarah apa dia? Akan tetapi rahmat dan juga kemurahan hati Allah Ta'ala itu akan diperoleh setelah daripada seseorang hamba itu
rahmat dan juga kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bawa kepada natijah yang sama je, kena beramal. Maksudnya, kalaulah seseorang ini tidak beramal, pada adatnya mustahil untuk dia ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syurga ni apa dia? Tak. Sebab kita baca hadis daripada Jabir bin Abdullah. Syurga ni apa dia? Secara ringkasnya, syurga ini adalah tempat Allah Ta'ala membalas segala nikmat. Kemudian, naam, sambung. ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان قلنا نعم لكن متى يبلغ وكم من عقبة كؤود تستقبله إلى أن يصل أول تلك العقبات عقبة الإيمان وأنه هل يسلم من السد أم لا وإذا وصل هل يكون خائبا مفلسا. قال الحسن يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. Naam. Kemudian Imam Ghazali kata apa dia? Imam Ghazali, kita terjemuh secara ringkas dahulu. Seandainya ada orang yang mengatakan bahawasanya masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala itu semata-mata dengan beriman, maka Imam Ghazali kata, kami menjawab, memang betul seseorang ini masuk dalam syurga dengan sebab iman dia. Akan tetapi, bilakah seseorang itu sampai ataupun masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu dengan selamat, dan berapa banyakkah halangan seseorang itu ataupun ujian yang besar yang mesti dilalui sebelum Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi, didatangkan hadis bahawasanya di hujung hayat anak Adam, sebelum daripada nyawa dia itu sampai kepada halkum, Allah Ta'ala membuka kasyafnya. Maka dia akan nampak apa yang secara zahirnya orang beriman ataupun orang yang ada di atas dunia tidak nampak. Dan di antara ujian di akhir daripada hayat setiap daripada manusia apa dia? Adalah syaitan dia akan datang menyerupai orang yang paling kita kasih pada waktu itu. Katakanlah dalam umur kita sekarang ni, ghalibannya orang yang paling kita kasih adalah mak ayah kita dah.
Tapi ada juga di kalangan kita ni orang yang baya-baya kita ni orang yang kita kata mari daripada broken family. Maka orang yang dikasih pada waktu tu mungkinlah kita kata kawan-kawan dia. Ataupun ada orang yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana nanti dia dah berkeluarga, Allah Ta'ala jemput pada hayatnya, kita kata dia dah ada anak cucu dan sebagainya. Maka mungkinlah pada waktu itu orang yang paling dia kasih adalah pasangan ataupun anak-anak dia. Maka disebutkan oleh para ulama, syaitan dia akan datang di akhir, usaha terakhir dia untuk menjatuhkan anak Adam adalah dia berupa dengan orang yang mana kita paling kasih di dalam hayat kita pada waktu itu dan mengajak kepada kita ini untuk kita kata mensyirik ataupun mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Tak. Maka Imam Ghazali kata betul semata-mata beriman dapat masuk dah syurga, tapi kita kena ingat iman tu kekal tak dengan kita. Baik Imam Ghazali kata apa dia? Sebab sebelum daripada kita masuk ke dalam syurga dengan selamat akan datang kepada kita ni pelbagai aqabah. Dan aqabah yang pertama sekali adalah aqabah iman. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan erti kata aqabah iman itu adalah ujian di akhir hayat tu nanti. Kemudian Imam Ghazali kata apa dia? Dan apabila dia telah mati dalam keadaan iman, maka apakah dia telah pasti bahawa dia tidak muflih ataupun rugi? Tadi Imam Ghazali jawab kepada ataupun mengingatkan bahawasanya semata-mata beriman belum tentu kita ni mati dalam keadaan iman. Imam Ghazali kata pula, kalaulah kamu pasti kamu mati dalam keadaan iman, kamu kena ingat daripada kamu mati itu, siapalah kamu nak melangkah dalam syurga Allah Ta'ala itu, kamu yakin ke kamu masuk ataupun kamu ini termasuk dalam golongan orang yang muflis ataupun termasuk dalam golongan orang yang rugi. Lagu mana muflih? Kita baca dah di awal nasihat ini. Hadis Nabi SAW berkaitan dengan orang muflih. Apa dia orang muflih? Orang yang mana atas dunia banyak amal, tapi ketika mana dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bayar hak-hak yang dia telah ambil di atas dunia. Imma bayar dengan pahala dia, imma dia bayar dengan dia mengambil dosa. Maka itulah yang dimaksudkan dengan muflis. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, selepas daripada kita mati ni, kita akan kekal dahulu duduk di alam barzakh. Lama mana alam barzakh kita tidak tahu. Tapi ulama sebut semestinya alam yang kita lalui itu lebih lama daripada alam sebelum. Sebagai contoh, alam roh dengan kita kata duduk di atas muka bumi. Lama alam ataupun kita kata kita duduk dalam perut mak kita dengan kita hidup atas muka bumi. Lama kita hidup atas muka bumi, betul tak? Daripada kita duduk atas muka bumi sampailah ataupun kita duduk di alam barzah nanti, secara yakinnya kita boleh sebut kita akan hidup lebih lama di alam barzah berbanding di atas muka bumi. Dalilnya lagu mana? Kita tengok, kita kata kubur-kubur yang telah lama. Ataupun zaman sekolah kita dulu kan duduk asrama. Kita kata tapuk asrama ni bekas. Kita kata mayat orang kena mati, kena bunuh dengan tentera Jepun. Banyak benar Jepun bunuh orang. Sampai setiap asrama tu semua cerita tu. Nak bagi tahu apa dia? Orang hak mati dah, kita ambil sebagai contoh Firaun, berapa ribu tahun dah dia mati. Menunjukkan bahawasanya dia duduk di alam barzah itu lebih lama daripada dia hidup di atas muka bumi. Maka samalah juga kata ulama, duduk alam barzah tu bukan duduk saja. Kalaulah itu mengaji hadis-hadis berkaitan dengan selepas daripada kematian, itu akan tahu. Duduk di alam barzah itu dihisap. Imma kita ini duduk dalam, kita kata taman di antara taman-taman syurga ataupun kawah daripada kawah-kawah api neraka. Tidak lihat melainkan bagi orang-orang yang beriman. Selepas daripada alam barzah itu kita akan berpindah kepada alam mahsyar. Yang mana kita baca satu hadis Nabi SAW, lama tak lamanya duduk di alam di alam mahsyar ini sebelum daripada dimulakan hisab, sehingga tak sabarnya sebilangan kaum bertemu dengan para anbiya, minta syafaat supaya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dimulakan hisab. Tu baru semata-mata nak tunggu hisab. Lama. Daripada bermula hisab itu, nak berpindah ke mizan,
daripada mizan nak berpindah kepada titian sirat, barulah selepas daripada titian sirat, imma kita sa'idun aw saqiyun. Imma kita ni orang-orang yang bahagia ataupun kita ni orang-orang yang celaka. Nak bagi tahu apa dia? Imam Ghazali ingatkan balik apa yang kita akan lalui. Imma iman itu kekal sehingga sepanjang hayat dengan kita, ataupun iman itu akan, ataupun kalaulah kita yakin, kita kena ingat sepanjang daripada itu, terutamanya ketika mana kita dihisap nanti, takut-takut kita tergolong dalam golongan orang yang muflih, yakni habis amal kebaikan kita menyebabkan kita kena masuk dalam neraka dahulu. Ataupun orang yang rugi. Rugi lagu mana? Ulama sebut, katakanlah amal yang dilakukan di atas muka bumi ni banyak. Kemudian banyak juga salah dia pada orang lain. Hak-hak yang diambil daripada orang lain. Maka menyebabkan dia terpaksa bayar dengan amal soleh. Tapi alhamdulillah, dia dapat masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Sebagaimana kita tahu, syurga Allah Ta'ala ni ada 7 tingkat. Tingkat yang paling tinggi adalah syurga Firdaus. Maka katakanlah, sepatutnya dengan amal yang dia buat atas muka bumi, dengan zikirnya, dengan qiyamnya, dengan siamnya, dengan zakatnya, dengan haji, dengan puasa dan sebagaimana, melayakkan mungkinlah dia bersama dengan para anbiya, para salihin. Tapi oleh kerana banyak juga hak dia yang dia tidak tunai kepada orang lain, menyebabkan dia terpaksa bayar tadi, dia duduk di syurga yang paling rendah sekali. Maka ulama sebut inilah di antara surah kepada surah-surah orang yang rugi. Maka nak bagi tahu apa dia? Kesimpulannya membawa kepada tujuan daripada Imam Ghazali bagi nasihat ini, kena beramal banyak. Sebab kalaulah kita kata kita beramal tu sebab nak masuk syurga, maka ketahuilah amal kita itu yang akan menentukan kedudukan kita dalam syurga. Jelas? Boleh? Bagi penutup nasihat ini, ana buat satu sekali lagi kesimpulan secara ringkas. Kita tengok balik Imam Ghazali datangkan perbahasan orang yang muflih ni lagu mana. Kemudian Imam Ghazali mendatangkan semata-mata ada ilmu tidak memadai kalaulah kita ini tidak beramal. Kemudian Imam Ghazali datangkan dalil daripada ayat Quran dan juga hadis. Betul ataupun tidak bahawasanya orang yang beriman ni kena beramal. Kemudian Imam Ghazali mendatangkan beberapa iskal. Yakni orang yang mana Imam Ghazali akidkan bahawasanya kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ini dengan rahmat. Tapi rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada orang-orang yang beramal. Kemudian Imam Ghazali jawab kepada 2 masalah. Bahawa semata-mata orang yang yakin dapat masuk syurga Allah Ta'ala semata-mata dengan sebab dia ada iman. Hati-hati, kata Imam Ghazali. Ataupun bahasa mudahnya kita boleh tutup sekali lagi dengan perenggan yang terakhir ni apa dia? Sebagaimana kita hidup, sebegitulah Allah Ta'ala akan matikan kepada kita. Sebagaimana kita hidup, maka sebegitulah kita akan mati. Orang yang mana matinya ataupun hidupnya itu banyak mengingati Allah Ta'ala akan ingat kepada dia di hujung hayatnya. Bila mana kita sebut berkaitan dengan hayat ini, satu perkara yang kita kena ingat apa dia? Kita nak kepada husnul khatimah dan juga kita takut kepada su'ul khatimah. Maka kata ulama, kalaulah kita takut kepada su'ul khatimah, banyakkan buat 3 perkara. Yang pertama, semasa hayatnya itu kena banyak menangis. Adakah menangis saja-saja? Tidak. Menangis dengan kita kata rasa bahawasanya diri kita dengan Allah Ta'ala ini banyak. Yakni menangis di sini dengan erti kata bertaubat dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kena banyakkan doa. Kena husnuzan dengan Allah Ta'ala. Kena minta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Ini kata ulama cara untuk kita mendapatkan husnul khatimah. Dan yang terakhir sekali dan juga yang terpaling penting untuk mendapatkan husnul khatimah adalah kita kena perbanyakkan amal soleh kita. Atau nak sebut kepada antum, sebagaimana kita hidup, sebegitulah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok baru-baru ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana viral orang yang mati tengah-tengah melakukan sembahyang. Itulah hak perkara yang kita paling nak sekali. Apa dia? Kita mati, Allah Ta'ala jemput kita dalam keadaan kita tengah beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wal'iyazubillah, kalaulah Allah Ta'ala matikan kepada kita
dengan sebaliknya. Dan Imam Ghazali tutup dengan kalam Al-Imam Hasan Al-Basri. Kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan rahmat, akan tetapi kedudukan kita dalam syurga ditentukan oleh amal kita. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. ما لم تعمل أيها الولد ما لم تعمل لم تجد الأجر. حكي أن رجلا في بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة، فأرسل الله تعالى إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به الجنة. فلما بلغه قال العابد نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال الله تعالى ماذا قال عبدي؟ قال إلهي أنت أعلم بما قال العبد. فقال الله تعالى إذن هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه. أشهد يا ملائكتي أني قد غفرت له. Allah. Kemudian masuk kepada nasihat yang seterusnya, yakni tadi lepas pada Imam Ghazali gesa kepada kita untuk beramal, Imam Ghazali akidkan lagi bahawasanya Allah Ta'ala membalas kita kata qada. Allah Ta'ala memberi balasan mengikut kepada qada amal yang kita lakukan. Kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, ataupun wahai anakku, selagi mana engkau ini tidak beramal, selagi itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Tak. Selagi mana kita ini tidak beramal, selagi itulah kita tidak akan mendapatkan pahala, yakni kita tidak akan mendapatkan ganjaran yang Allah Ta'ala janji di hari akhirat kelak. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan, kemudian Al-Imam Al-Ghazali mendatangkan suatu kisah yang diriwayatkan daripada seorang lelaki daripada Bani Israel. Katanya apa dia? Dia telah beramal selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan, Allah Ta'ala nak tunjuk keadaan dia kepada para malaikat. Maka waktu tu Allah Ta'ala utuskan kepada lelaki daripada Bani Israel ini seorang malaikat untuk bagi tahu. Walaupun dia ni telah beribadat selama 70 tahun, tapi dia ini belum lagi layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila malaikat ni pergi bagi tahu perkara ini kepada pemuda ataupun lelaki Bani Israel itu, apa jawapan dia? Dia jawab bahawasanya perkara tersebut bukan daripada urusan aku. Urusan aku ini apa dia? Ataupun bahasa mudahnya, aku ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah perkara yang mesti aku lakukan. Maka bila mana malaikat pergi bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka wahai Tuhanku, kata malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang telah diperkatakan oleh lelaki Bani Israel ini. Lalu Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, apabila hamba-Ku ini tidak berpaling daripada beribadah kepada Aku, nescaya Aku akan membalasnya dengan kemurahan-Ku, dan Aku tidak akan berpaling daripadanya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bersaksilah para malaikat-Ku, bersaksilah kamu bahawasanya Aku telah mengampuni segala dosanya. Apa yang nak disampaikan daripada kisah ini? Imam Ghazali nak bagi tahu, selagi mana kita ini tidak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi itu kita tidak dapat ganjaran. Kemudian Imam Ghazali datangkan suatu kisah yang diriwayatkan daripada lelaki daripada Bani Israel. Nota kaki kat bawah itu, kisah ini termasuk dalam kitab ataupun ditemui kisah ini dalam kitab Ruhul Bayan. Kemudian apa faedah yang nak bagi tahu daripada kisah ini? Bahawasanya hakikat daripada penciptaan kita ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imma kita ini Allah Ta'ala terima ataupun Allah Ta'ala tolak, maka tugas kita yang sebenar-benarnya adalah untuk beramal. Dan seseorang ini layak untuk mendapat rahmat ataupun balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana dia istiqamah beramal kerana Allah Ta'ala.
Di sana kalaulah antum mengaji, ulama memecahkan ikhlas ini kepada 3. Martabat yang paling rendah sekali disebutkan seseorang ini ikhlas bila mana dia buat semata-mata kerana takut mendapat, kita kata, ancaman ataupun balasan yang tidak baik, imma dalam bentuk neraka dan sebagainya, ataupun bahasa mudahnya diazab. Yang kedua, kata ulama, maqam yang kedua dalam ikhlas, dalam maqam pertengahan ikhlas ni apa dia? Ketika mana dia beramal kerana dia nakkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang baik. Imma dia sebab dia nak masuk dalam syurga, imma sebab dia nak dekat dengan kekasih, imma sebab dia nak malaikat dan sebagainya. Dan kata ulama, maqam ikhlas yang paling tinggi sekali apa dia? Bila mana dia beribadah semata-mata kerana Allah Ta'ala, dia sudah tidak melihat lagi. Imma sebab takut kepada azab Allah Ta'ala ataupun nak kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah maqam yang paling tinggi sekali yang kita boleh lihat yang ditunjukkan oleh lelaki Bani Israel dalam kisah yang Imam Ghazali masukkan dalam kitab Ayuhal Walad pada nasihat yang keempat. Dan kesimpulan yang paling besar sekali dalam kisah ni apa dia? Bahawasanya untuk dapat, kita kata, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita mesti berterusan beramal, kejar kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kejar rahmat Allah Taala itu dengan ibadat, bukan dengan angan dan juga amal yang kosong. Naam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وقال علي رضي الله عنه من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمني ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو متعني فهو مستغن. نعم. وقال الحسن رحمه الله نعم. It is true. Kemudian Imam Ghazali datangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita dapat tengok hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Begitu juga sebagaimana yang dimasukkan oleh Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf. Hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malukum qabla an tuzanu. Nabi SAW sebut, hitunglah diri kamu sebelum kamu ini dihitung dan timbanglah amal kamu sebelum kamu ditimbang. Nak bagi tahu apa dia isyarat yang Imam Ghazali nak berikan kepada anak murid dia ataupun kepada sekalian penuntut ilmu. Selepas daripada kita ini beramal, kita kena muhasabah. Muhasabah lagu mana? Muhasabah yakni kita kena fikir tentang amal kita. Kita kena fikir bahawasanya amal kita itu kita kena timbang, kita kena banding dengan apa yang Nabi SAW ajar. Sebab apa dia? Bila mana kita fikir tentang amal kita dan kita banding ataupun kita peraluh, kita perhati tengok sebagaimana yang Nabi SAW ajar, dia akan bawa kepada natijah memperbaiki diri. Sebab ada orang semata-mata dia beramal tanpa dia tengok, dia rasa dia cukup. Nanti kita akan tengok kat bawah. Cuma poin awalnya, selepas daripada Imam Ghazali gesa untuk beramal, Imam Ghazali kata amal semata-mata tak cukup. Lepas amal tu kita kena hisap balik. Hisap lagu mana kata Imam Ghazali? Hisab dengan erti kata muhasabah, dengan erti kata kita kena tengok. Muhasabah dengan erti kata kita kena tengok, kita buat ini ataupun selepas daripada kita beramal ini, kita kena cek diri kita, kita tunai kedak kepada hak dua. Yang pertamanya hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah hak kepada sesama manusia. Sebab apa tak beramal lepas tu tiba-tiba pergi muhasabah kepada dua perkara ini? Sebab nak elok muflih jawapan dia. Lagu mana kita kata kita muhasabah dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala? Kata para ulama, kena cek sejak daripada kita ini mukallaf. Yakni sejak daripada kita ini sampai akil balik kita ini sampai
umur kita ini, kita tunai ke tak hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia dua. Yang pertama dalam bentuk perintah untuk buat, yang kedua bentuk perintah untuk tinggal. Bentuk perintah untuk kita ini beramal, imma daripada sudut sembahyang, imma daripada sudut puasa, imma daripada sudut zakat, imma daripada sudut haji. Kita buat ataupun tidak. Kata ulama, lepas daripada kita cek, lepas pada kita tengok, oh rupanya dulu zaman sekolah dulu, contoh akhir balik awal umur 9 tahun. No. Umur 9 tahun akhir balik dah. Ustaz Rashid zaman duduk sekolah rendah dulu, balik rumah lambat sebab ayah ada meeting. Contoh Ustaz Rashid. Jadi Ustaz Rashid pun sambil-sambil tengah puasa tu, masa tu panas El Nino waktu tu. Tak. Maka sambil-sambil ambil air semayang tu lama berkomol. Tak. Maka tertelan. Kata ulama kena tengok. Kalaulah ada hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita terlepas sejak daripada kita akhir balik dan juga kita dapat hidayah tu tadi, kena tengok syarak ajar lagu mana untuk kita tebuh balik. Kalaulah dalam bentuk sembahyang, lagu mana kita nak kena buat, kita kena qada. Soalan timbul, kalaulah kita tak tahu banyak mana jumlah. Kata ulama fiqh di sisi mazhab Syafi'i ajar lagu mana, kita kena buat anggaran. Qada-qada kita tinggal dulu Ustaz Rashid. Ustaz Rashid ni lah. Rashid Senegal Ustaz Rashid. Betul ke tak sebut? Senegal. Ya dah tu. Tak. Lebih kurang dulu zaman-zaman jahiliah dulu, zaman-zaman PKP dulu 2 tahun. Maka qada-qada Ustaz Rashid Senegal tu tinggal semayang 2 tahun. Maka kata ulama dia kena qada 2 tahun. Katakanlah dia tinggal puasa macam Ustaz Rashid tadi daripada umur 9 tahun. Syarak ajar lagu mana kalau dia tinggal puasa tersebut, yang pertama kena bayar fidyah sebab dah bertahun-tahun lamanya, kemudian kena qada puasa. Begitu juga dengan zakat. Kalaulah telah sampai had dan juga nisabnya, dia tak keluar zakat, maka dia kena buat perkiraan balik, dia kena serah kepada orang-orang yang layak. Maka begitulah seterusnya. Kalaulah ada hak-hak dia dengan Allah Ta'ala yang tidak tertunai sebelum daripada ini, maka sama begitu juga dengan antum. Mungkin sebelum daripada mengaji sampai bumi Jordan ni, taklah jahat nakal sikit. Kerana Fiyak, nakal sikit ni. Sebab pergaulan dan sebagainya. Contoh. Maka sampai Jordan Hafiz jumpa Nizam. No, contoh. Maka Hafiz pun bersuhbah dengan Nizam. Maka Hafiz pun mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hafiz nak kena cek balik. Hak-hak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak daripada sudut perintah untuk buat, maka begitu juga perintah untuk tinggal. Perintah untuk tinggal lagu mana? Wal'iyazu billah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Takut-takut kita ada buat surah lagu mana? Yang pertamanya surah kita kata kita berzina, tidak menjaga hak-hak anggota tubuh badan kita yang Allah Ta'ala pinjamkan. Melihat kepada perkara yang haram, makan daripada sumber yang haram, kita kata kita buat khianat, ikutlah kita kata surah-surah yang disebut ataupun dibahaskan dalam kitab yang lain oleh Imam Ghazali, antaranya kitab Bidayah Hidayah, itu kena baca, kena mengaji. Maka kena tunaikan hak. Tunai hak lagu mana dengan Allah Ta'ala ini mudah 3. Yang pertama tinggal, yang kedua menyesal, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Jelas? Itu yang dimaksudkan oleh ulama selepas daripada beramal, kena muhasabah, kena tilik. Hak yang pertama, hak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah yang kedua adalah hak sesama anak Adam. Sesama anak Adam ini kita kena tengok. Ada ke tak imma daripada kita ini mengambil hak orang lain? Imma daripada sudut lagu mana? Imma daripada sudut harta dia. Katakanlah anak Adam ini telah meninggal ataupun anak Adam ini masih lagi ada. Surah yang pertama. Maka senang. Kita pergi, kita minta maaf. Kalau ada kita ambil hak dia, kita pulang balik. Surah yang kedua, kalaulah anak Adam ni telah mati, si fulan ni telah mati, kita kena buat lagu mana? Kata ulama, kena ikhtiar cari waris. Kena minta ampun, kena minta maaf. Kena minta halal harta ataupun hak yang kita telah ambil. Kalau
waris minta pulangkan balik, kena pulang. Jelas. Katakanlah saya ada buat zaman-zaman, sebab contoh tadi Rashid Senegal tadi umur balik awal 9 tahun. Masuk mall, tak, ambil lah ke mana, ambil. Tak. Lepas tu tiba-tiba pindah ke Mersing contoh. Tak. Mersing jauh daripada ni, terputus kontak. Tak tahu dia ini duduk ke tidak tahu dia ini ada waris ataupun tidak, tak jumpa cari dah. Lalu kata ulama kena buat lagu mana? Dia kena ingat sekodo-kodo hak yang dia ambil itu berapa anggarannya. Lalu dia kena sedekah kepada fakir miskin. Ataupun ulama sebut kepada maslahat umum. Dengan niat kita amanahkan pahala ini kepada Allah Ta'ala. Moga-moga ketika mana hisab kita, Allah Ta'ala menggandakan amal tersebut. Allah Ta'ala mencukupkan pahala amal tersebut. Supaya kita kata si fulan tadi tidak lagi menuntut hak kepada kita di hari akhirat. Sebab itu, kalau ente mengaji dalam fiqh ni, hubungan dengan Allah Ta'ala ini mudah. Tak payahnya dengan anak Adam. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, ibadah kita banyak. Imam Ghazali mudah dalam bab ibadah. Tapi dalam rubuk muamalat, Imam Ghazali sangat syadid. Sebab apa dia? Sebab hubungan anak Adam ini dia terbina dengan apa dia, Ustaz Muih? Kaedahnya, wallahu a'lam. Carilah. Biasa kalau ngaji kitab Madkhal Usul Fiqh Dr. Abdul Karim Zaidan, nanti akan jumpa kaedah tersebut. Itu hak dengan Allah Ta'ala, itu hak dengan manusia. Manusia ini pula, kalau manusia Islam senang. Kalau manusia bukan Islam, hak ni tak payah. Sebab apa dia? Kalau atas dunia senang. Kalau mati lagi. Dah orang kafir, kita tidaklah bagi pahala kepada dia dan dia juga tidaklah mengambil, kita juga tidaklah mengambil dosa dia. Sebab al-aslu tidak dibuka buku akaun untuk dia. Tapi kita kena ingat, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala akan balas balik di mahkamah di hari akhirat kali. Nak bagi tahu apa dia, sebab bila mana Nabi SAW sebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu ini sebelum mana kamu dihisap. Bahasa moden sekarang ni kena tingkatkan common sense kita lah. Jangan duduk mudah dengan orang lain. Jangan duduk bermudah-mudah dengan ahli rumah, duduk share duit-duit. Tak. Walak kita kata beli shopping barang ahli rumah tak. Shopping barang ahli rumah. Pakai duit ahli rumah tapi beli barang peribadi contoh. Lepas tu buat senyap. Sebab apa? Coklat je sikit. Laban je sikit. Air je sikit. Jangan. Sebab atas dunia memang nampak macam baik. Temu depan Allah Ta'ala nanti belum tentu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah apa dia? Ayat macam mana? Bahawasanya semua persahabatan di atas dunia, teman baik di atas dunia, semuanya akan bertukar menjadi permusuhan, melainkan persahabatan yang dibina di atas dasar takwa. Maka di antara kita kata hikmah yang kita boleh ambil, sebab apa dia Imam Ghazali suruh muhasabah lepas amal? Sebab nak elak rugi. Tu jawapan dia. Beramal banyak dah. Takut jadi macam nasihat hak sebelum kita baca ni, lah kali jadi rugi. Amal comel dah. Paksa diri comel dah. Lah kali jadi rugi. Rugi lagu mana? Rugi macam mana anda sebut tadi, hak dengan Allah Ta'ala, hak dengan manusia. Hak dengan manusia tu yang kita kena jaga. Wal'iyyazu billah. Nas'alullah as-salamata wal'afiyah. Kemudian kita masuk kepada kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sebut, barang sesiapa yang menyangka bahawasanya tanpa usaha dia dapat masuk ke dalam syurga, maka ketahuilah fahuwa mutamannin. Bahawasanya dia ini adalah orang-orang yang semata-mata dia ini orang-orang yang berangan. Dia rasa dia ini dapat masuk syurga Allah Ta'ala tanpa dia ini beramal. Contoh, katakanlah tak ada pun orang rasa dia ni dapat masuk syurga Allah Ta'ala saja-saja, betul ataupun tidak? Jarang kita dengar, tak apa, sebab kita kan orang beriman, kita masuk syurga. Jarang kita dengar cakapan-cakapan lagu ni. Tapi kebanyakan daripada kita biasa terlitah dalam hati. Apa dia?
Tak apa, Allah Ta'ala kan maha pengampun, maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Ta'ala kan maha pengampun. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kena hati-hati lintasan tersebut. Bukan dengan erti kata lintasan tersebut salah. Tapi dia takut kepada membawa kepada makna yang salah. Makna yang salah lagu mana? Takut dengan sebab lintasan itu tadi tak, menyebabkan kita ini yang pertamanya malas untuk beramal. Oh, nasihat yang pertama. Apa-apa. Nasihat kedua ini kita speak. Sekejap, akhwat boleh 9.30 ke boleh pukul 10 malam ni?
Ana ikut akhwat. Bunyi macam setengah-setengah tu, insya-Allah kita berhenti 9.30. Apa dah? Kita tengok dulu insya-Allah. Kemudian sambung kepada kata kata Al-Imam Al-Ghazali tadi, ataupun kata kita kata mana tadi ni? Sambung pada kalam Al-Imam Al-Ghazali tadi, bahawasanya orang yang menyangka bahawasanya dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang berangan, semata-mata berangan. Sebab apa dia? Sebab dia menyangka bahawasanya dia masuk dalam syurga Allah Taala itu tanpa perlu berhajat kepada amal. Dan di antara surah orang yang juga berangan-angan bahawasanya dia akan kita kata mendapatkan keampunan, ataupun bahayanya kita kata surah orang yang berangan ini. Sebab apa dia? Sebab dia akan menimbulkan bahawasanya yang pertamanya penyakit, jadi malah nak beramal. Yang kedua, yang kita takut juga selain daripada dia ini malah untuk beramal, dia ini banyak akan menimbulkan penyakit hati. Penyakit hati lagu mana? Rasa cukup, rasa berbangga dengan amal dia sendiri. Itu yang bila mana orang dia rasa dia semata-mata dia beramal tu rasa terpaling baik dan sebagaimana. Kemudian kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang sesiapa yang menyangka bahawasanya dengan usahanya sahaja akan menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahawasanya dia itu adalah orang yang merasa kaya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah Imam Ghazali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah nak menegur bahawa orang yang merasa bahawasanya dia masuk syurga Allah Ta'ala itu dengan sebab amal, bahawasanya orang ini sebenarnya telah sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan dia benarnya kalau nak hurai panjang lagi, sebab dia terkait dengan ilmu akidah, seolah-olah dengan sebab amal dia itu dia telah mewajibkan rahmat Allah Ta'ala, yakni mewajibkan bahawasanya dia ini dapat syurga Allah Ta'ala. Sedangkan di sisi Asy'ariyah, bahawasanya amal soleh itu menyebabkan kita ini berhak mendapatkan janji Allah Ta'ala, bukan berhak mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Seolah-olah nak meletakkan wajib pada zat Allah Ta'ala untuk membalas amal yang dia buat itu ke dalam memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perbahasan akidah cuma panjang oleh kerana nak habis 9.30 kan. Jadi kita kena speed sikit. Jadi itulah secara ringkasnya. Itu kena renung balik lah. Kemudian baca sampai habis nasihat. قال الحسن رحمه الله طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. وقال عالم الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Kemudian kata Al-Imam Hasan Al-Basri bahawasanya mencari syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah amalan. Tetapi amalan adalah satu daripada cabang-cabang dosa. Dan kata Hasan Al-Basri juga bahawasanya tanda dalam matan ni tersebut apa macam mana ni? Dalam matan ni tak? Kemudian kata Hasan Al-Basri lagi bahawasanya sebenar-benar hakikat daripada seseorang ini, hakikat daripada sebenar-benar memahami ilmu ini adalah kita ini meninggalkan kepada melihat kepada pahala daripada amalan, bukannya meninggalkan kepada beramal. Hakikat sebenar-benar daripada ilmu ini akan menyebabkan kita ini meninggalkan kira ataupun kita kata kita tengok balasan apa yang kita dapat daripada amal tersebut, bukan meninggalkan beramal. Jelas? Tak jelas? Yang sebenar-benarnya
bila mana kita kata kita ni ada ilmu ataupun kita faham ilmu ataupun seseorang hakikat sebenar-benarnya kita kata ilmu ini adalah bila mana kita ini meninggalkan ataupun kita ni tak tengok kita dapat apa daripada amalan kita. Itu maksudnya. Bukanlah kita ini meninggalkan daripada beramal, yakni kita rasa kita cukup dah beramal. Maksudnya seseorang ni bila mana dia ada ilmu ataupun ilmu itu betul-betul memberi makna kepada diri dia meninggalkan apa yang Allah Ta'ala nak beri pada dia. Dia tak kisah Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Hak pentingnya dia buat. Begitulah secara ringkasnya yang nak dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Sebab apa dia meninggalkan sebab apa penting untuk kita tinggal daripada faedah daripada amalan kita? Dua. Dia akan menyebabkan diri kita ini bersih daripada penyakit ujub dan juga riak, takabur dan sebagainya. Bukan seolah-olah Imam Hasan Basri nak khabar tinggalkan daripada faedah amalan tersebut. Sebab apa dia? Sebab takut-takut kita ni termasuk dalam orang yang rasa diri kita ni baik. Kita rasa kita pakai tudung labuh kita baik. Kita rasa kita pakai jubah hadir pengajian. Kita ni orang yang baik. Kita ni orang yang mengaji. Orang hak tak pergi ngaji tu hak tak baik. Orang hak tak pakai tudung labuh, tidak menyempurnakan pakaian ni adalah orang yang tidak baik. Itu yang Imam Hasan Al-Basri kata tinggalkan faedah. Tinggalkan daripada kita ini memperhatikan amalan hak baik hak kita telah buat. Bukannya meninggalkan soalan nanti. Meninggalkan amal soleh kita. Lepas sebab anak takut tak ada kerja. Anak nak baca 2 nasihat lagi. Dan ni mudah ini. Boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian masuk kepada hadis Nabi SAW penutup. Nabi SAW sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Sesungguhnya orang yang cerdik ini adalah orang yang hisab pada diri dia dan juga beramal untuk selepas daripada dia ini mati. Dan orang yang bodoh ini adalah orang yang mana mengikut hawa nafsu dalam keadaan dia ini berangan-angan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana contoh kepada intum tadi? Lagu mana? Bila mana dia buat dosa, dia rasa dia minta ampun, dia rasa Allah Taala akan ampunkan dia. Salah ke perasaan tersebut? Tak salah. Tapi kena hati-hati. Sebab syaitan boleh tipu kita ataupun syaitan boleh masuk melalui perasaan dan juga lintasan tersebut. Sebagai contoh, kita tukar surah sedikit. Seseorang bila mana dia mengaji, dia baca sekali je. Lepas tu dia harap Allah Ta'ala ini kan maha pengasih, maha penyayang. Allah Ta'ala ini kan kita kata berkuasa atas segalanya. Dia rasa dengan sebab dia baca kita kata muqarrar exam malam tu, esok dia boleh jawab makan penuh. Cerdik ataupun tidak, orang tersebut bodoh. Maka samalah juga surah dengan orang yang mana dia nak kaya. Dia nak kaya dengan erti kata dia ambil satu barang, dia hanya post dalam grup jual beli PBB contoh. Sekali post je. Poster pun ChatGPT. Contoh. Dengan sebab dia rasa dia post sekali tu ataupun dia post kat status dia tu, dia rasa dia dapat kaya. Sebab apa dia? Sebab dia beranggapan Allah Ta'ala ini maha pemurah, maha penyayang. Allah Ta'ala kasih kepada diri dia. Allah Ta'ala akan menjadikan dia kaya dengan sebab semata-mata satu usaha dia tersebut. Kita katakan dalam kedua-dua surah ini adalah contoh surah orang yang bodoh, orang yang tidak cerdik. Maka kiaskanlah juga pemahaman kita dengan kebodohan-kebodohan tersebut bila mana kita beramal, bila mana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa beramal ni teruk dengan hati. Faham tak teruk? Bersungguh-sungguh. Bahasa orang ni. Dia kedok teruk. Bersungguh-sungguh buat ni. Keluar hartanya, ambil gambar cukup side-nya. Lightning, edit lagi. Bersungguh ni nak post, nak tunjuk ke orang. Lightning. Sorry ya tu. Tapi dia delete, dia minta ampun sekali, dia rasa Allah Ta'ala pasti akan menerima taubat dia. Tak salah. Akal kita kata, yajuz Allah Ta'ala menerima taubat kita. Tapi daripada sudut hati akal kecil kita, munasabah ke tak munasabah. Maka begitulah
Seolah-olah yang Nabi SAW nak sampaikan dalam hadis ini, semata-mata orang yang bodoh itu adalah orang tu semua ikut hawa nafsu dia, bersungguh ikut hawa nafsu. Tapi dalam masa yang sama, dia berangan-angan dia akan mendapatkan rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata sebab dia minta ampun dengan Allah Taala. Itulah di antara surah orang yang bodoh. Bukan Ana sebut, Nabi SAW sebut. Dan jangan kita ni begitu, kita kata rigid dengan perkataan-perkataan bodoh. Kalau bodoh kata bodoh. Kalau rasa kasar tukar sikit jadi stupid. Nah, kalau rasa kasar lagi, ahmak. Kalau jahil tu rasa macam kasar sikit. Sebab orang Melayu guna kan jahil. Kena tukar bahasa France. Nak ambil France yang ni. Kena demi esok petang esok. Boleh? Naam. Kemudian kita tengok nasihat yang seterusnya. من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان بعد فيه إن كان نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك وإن كان قصدك فيه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك ولقد صدق من قال سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فضلك باطل. Kemudian kita masuk secara ringkas kat sini. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, lepas daripada kita ini kena beramal ataupun kita faham bahawasanya amal kita tu lagu mana, semata-mata beramal, Imam Ghazali kata tak cukup, kita kena ikhlaskan niat kita. Lagu mana kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan untuk berjaga malam semata-mata untuk belajar, untuk murajaah dan juga mutalaah kitab. Dan berapa lamakah telah engkau menahan tidur ke atas dirimu. Imam Ghazali kata, la a'lamu ma kana ba'isu fih. Aku ni tak pasti apakah niat, apakah penyebab yang mendorongmu ni daripada buat perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara lagu mana? Hak tadilah. Berjaga malam semata-mata untuk mengulang kaji pelajaran dan juga mutalaah kitab. Satu faedah. Ni uslub Al-Imam Al-Ghazali. Cuba tengok dalam nasihat-nasihat sebelum daripada ini dan selepas daripada ini. Imam Ghazali bila mana nak tegur, dia teguh kepada penyakit hati yang biasa dilalui oleh penuntut ilmu. Satu, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, yang kita dapat daripada perenggan pertama ni apa dia? Tabiat daripada penuntut ilmu pada waktu malam dia ini, dia akan sibukkan diri dia dengan pertamanya dengan murajaah ilmu yang dia belajar pada hari tersebut ataupun sebelum daripada ini. Tabiat penuntut ilmu yang kedua, dia akan berjaga malam. Dia akan penuhkan malam dia dengan ilmu, bukan semata-mata dengan ibadat. Sebab apa dia? Tadi kata semata-mata ilmu tak cukup, kena ibadat. Imam Ghazali nak perjelas balik kat sini. Bagi penuntut ilmu, mengulang-ulang ilmu itu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu itu bagi penuntut ilmu dikira sebagai tasbih dan juga zikir. Dikira amalan tersebut. Faham kita daripada perenggan pertama, itu adalah tabiat bagi penuntut ilmu. Bahkan di sana ulama' menyebutkan apa dia? Tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu memenuhkan malam dia semata-mata kepada ibadah yang berbentuk fardi semata-mata. Yakni dengan apa dia? Mengaji Quran, solat pada tengah malam. Tidak memada. Sebab apa dia? Sebab pada batang tubuh dia itu ada tanggungjawab bagi umat. Sebab apa dia? Bila mana dia mengaji, dia ulang kaji pelajaran, dia mutalaah kitab, dia faham. Faham dia itu akan mencerahkan umat, mencabut kejahilan daripada umat. Maka itulah mafhum daripada perenggan pertama yang Imam Ghazali nak sampaikan kepada kita apa dia? Tabiat penuntut ilmu, kena ulang kaji pelajaran, kena baca kitab, kena bersengkang mata untuk ilmu. Wal'iyazubillah, kalau kita tidak seperti itulah, maka bolehkah kita ni nak pakai makam penuntut ilmu? Bolehkah kepada kita ini untuk makan duit zakat, Ustaz Rashid? Atas asnah fi sabilillah. Kena cek balik. Tapi hak nak di-highlightkan oleh Imam Ghazali tadi apa dia? La a'lamu ma kana ba'isu fih. Aku ni tak tahu penyebab apa yang kamu buat perkara-perkara tersebut. Sebab nak kerja mumtaz,
Musim-musim exam ni kena baca nasihat ni tak? Sebab apa pergi study dekat kafe? Sebab saya memang nak ilmu. Alhamdulillah. Seolah-olahnya Al-Imam Al-Ghazali kata kamu berhabis masa, kamu ini bersengkang mata. Adakah untuk ilmu itu sebenar-benarnya untuk siapa? Mari kita tengok dalam perenggan yang kedua. Imam Ghazali kata, kalaulah niat kamu itu semata-mata untuk mencari faedah dunia, menghimpunkan segala perkara yang kita boleh dapat daripada dunia, yakni dengan kita kata kita boleh mencapai kedudukan yang tertinggi ataupun kedudukan di kalangan masyarakat, berbangga ataupun kita mutalaah perkara tersebut sebab nak bangga kepada orang lain. Apa kata Imam Ghazali? Fawailul lak, celakalah kamu. Kena tekan sikit Ustaz Rashid. Ataupun kita tukar tu bahasa formal kalau kita terjemah. Mu ni dah lah celaka, tak ada faedah asam. Seolah-olahnya nak kata begitu. Besar tak mudarat? Sangat besar. Maka kita kena cek balik. Hak kita duduk murajaah malam-malam, duduk baca kitab tu, duduk hafal syair tak? Mana budak-budak ada? Tak? Duduk hafal syair. Budak-budak syariah duduk baca, duduk belik kitab, duduk beli buku tak? Ataupun trend sekarang, buat video, share dekat status. Sebenar-benarnya kerana siapa? Memang kita nak bagi peringatan pada orang? Memang sebab kita nak mengulang? Memang sebab kita nak menyebarkan faedah ilmu? Ataupun sebenarnya nak tunjuk pada diri kita bahawa aku mengaji hari ni, bahawasanya aku hadir kelas hari ni. Salah ke perbuatan-perbuatan tersebut? Tak salah. Imam Ghazali kata tak salah. Salah bila kita nak selain daripada Allah Ta'ala. Nak dunia, nak orang kata kepada kita. Tapi saya post status, saya reshare status mu itu, saya tak fikir apa-apa pun, saya share sebab perkara baik. Tak ada masalah. Contoh, hadir kelas usul fiqh petang tadi bawah. Up status sebab apa dia nak suruh ahli PhD. Tak ada masalah. Nampak? Kesimpulan daripada perenggan kedua ni, kata Imam Ghazali, adakah yang menyebabkan mu mutalaah kitab, mu duduk baca kitab, duduk hafal dan sebagaimana hafal matan tu sebab nak khabar orang? Maka penutupnya Imam Ghazali kata apa dia? Fawailul lak, celakalah kamu. Summa wawailul lak. Kemudian kamu ni kekal dalam celaka. Wal'iyazu billah. Tapi kata Imam Ghazali, tapi di sana ada tapi. Wa in kana qasduka fihi, adapun jika sekiranya niat kamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhiba akhlaqika, ataupun kamu ini nak memperelokkan, nak perbaiki akhlak kamu, ataupun kamu ini nak menghancurkan, kita kata, ataupun membentuk nafsu ammarati bisu, maka fatubalak, maka beruntunglah kamu, summa tubalak, kemudian kamu ini kekal dalam keuntungan, ataupun kamu ini adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang beruntung. Kemudian Imam Ghazali kata, kalaulah kita ni duduk mengaji, kita duduk murajaah kitab, kita duduk hafal, bukan sebab nak muntah, bukan sebab nak kerja, kita kata atas daripada 80 Syekh. Ya. Tapi sebab Imam Ghazali ni faedah daripada perenggan yang seterusnya. Imam Ghazali seolah-olah nak ajar kepada kita, sebelum daripada kita murajaah ilmu, ataupun sebelum daripada kita balik kita hadir dalam pengajian, hadirkan 3 niat ini. Niat lagu mana? Yang pertamanya niat untuk menghidupkan agama ataupun sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa dia? Untuk perbaiki akhlak. Kalaulah niat yang pertama itu untuk menghidupkan agama tu jelas betul ke tak? Sebab kita nak orang beramal dengan agama, kita nak kita hidup dalam agama yang Allah Subhanahu Wa Taala sampai dan juga perintahkan kepada Nabi. Nasihat niat yang pertama jelas betul. Tapi niat yang kedua sebab apa? Untuk perbaiki akhlak. Kalaulah nanti Allah Taala izinkan antum, dan insya-Allah kita minta kita tergolong dengan golongan orang yang Allah Taala izinkan. Antum akan jumpa dalam kitab-kitab tasawuf perbahasan akhlak ni sangat luas. Sebab apa dia? Antaranya disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah sebenar-benarnya di antara perkara yang menghalang daripada diri kita kepada Allah Ta'ala ini adalah dengan sebab akhlak kita. Akhlak kita lagu mana?
Akhlak ni apa dia? Perkara yang berada dalam diri kita ini yang berlaku tanpa perlu kepada berfikir. Contoh, hari ni akhwat nak mari kelas malam ni gosok tudung contoh. Kemudian ambil wuduk, kemudian katakanlah ahli rumah terlanggar. Tudung rosok sikit, kedut. Dalam hati tu, mulut memang tak terlafaz dah. Hati tu. Muka pun berubah. Tentu. Ataupun syabab, orang lelaki ni jarang bak pakaian. Orang lelaki ni biasa bak makanan. Tak. Ambil orang, contoh Syed kan Syed. Tak. Maka sebab itu, kena niatkan juga kita mengaji, kita murajaah ini adalah untuk perbaiki diri, perbaiki akhlak. Dan yang ketiga adalah untuk perbetul, untuk kita ni ajak nafsu, memecahkan nafsu ammarati bisu. Nafsu ammarati bisu ni apa dia? Suatu kehendak, suatu nafsu yang cenderung untuk ajak kita ini buat kepada perkara-perkara yang berbentuk syahwat. Kalaulah niat kita kerana ketiga-tiga ini, fatubalak, beruntung kita. Masalahnya di kalangan kita ni tak ada niat, pakai kira ana ni jenis follow the flow. Maka termasuk dalam hak pertama tadi, rugi. Sebab apa rugi? Dia hanya semata-mata mendapatkan faedah dunia, tidak kepada faedah akhirat. Sedangkan orang yang cerdik, apabila dia menghimpunkan faedah dunia dan juga faedah akhirat. Kemudian syair itu kata, berjagalah malam kalau bukan kerana zat kamu, maka dia adalah sia-sia. Dan menangis kalau bukan kerana kehilangan, yakni kehilanganmu, yakni kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada guna. Boleh tak anak nak baca satu lagi nasihat? Sebab nasihat ni sangat menarik. Itu akan melihat uslub Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ayyuhal waladu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun. Masya-Allah. Kita kau tengok dalam 3 nasihat Imam Al-Ghazali, dalam nasihat yang kelima dah. Betul tak kelima ke tak kira dah? Panak lah kena berhenti dah ni. Keenam. Baik. Dah, yang keenam. Apa kata Imam Ghazali? Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Imam Ghazali yang pertama ni, Imam Ghazali bagi nasihat kepada kita, hiduplah kamu ini nak hidup lagu mana? Kalau dengan makom kita sekarang, makom kita yang pertamanya kita adalah makom anak kepada kedua ibu bapa kita. Maka kita yang memilih, kita nak jadi anak yang taat ataupun yang sebaliknya. Kita nak menjadi anak yang mendoakan sepanjang masa kepada kedua ibu bapa kita atau sebaliknya. Makom kita sekarang juga adalah makom penuntut ilmu. Maka kita yang memilih nak jadi penuntut ilmu yang menjalankan hak-hak kepada penuntut ilmu ataupun memegang title penuntut ilmu agama semata-mata. Kita yang memilih nak jadi penuntut ilmu dunia ataupun penuntut ilmu akhirat. Kita yang memilih. Maka Imam Ghazali, seolah-olah Imam Ghazali nasihat, kok pandangmu lah nak pilih. Kita kata jalanan hidup lagu mana. Tapi kamu kena ingat, fa innaka mayyitun. Tengok, dia guna lafaz tasydid dekat situ. Nak beritahu apa dia? Kamu akan mati. Apa? Kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah, kamu ni nak sayang, kamu nak cinta, kamu nak kasih pada siapa? Cintailah. Tapi kamu kena ingat, nak bagi kepada kita, nak kasih pada apa? Nak kasih perlawanan kita. Kamu akan berpisah dengan bagi tadi kasih itu akan kita memberikan faedah kita akan berfaedah dengan kalau Allah kata buat apa sayang kamu akan waktu yang kamu sebelum kamu hidup kembali. Ini sayang dengan dia. Kan sayang Allah tak. Hidup memilih jadi hamba taat
kamu pilihan untuk memilih yang akan ada. Ghazali kita juga kena tahu pilihan kamu itu pilihlah dengan orang yang kamu sekali berpercaya dan bagian masyarakat beramal fa'ina mesti kamu mengikut apa yang kamu amalkan. Dan bila mana Ghazali fahamnya dan perpisahan itu berlaku sebab mati. Kita berpisah dengan orang yang lain kita. Dan Ghazali itu sebenarnya yang memiliki lah kita beramal adalah kita beramal tak baik. Dan nasihat terakhir dalam ini Imam Ghazali pun kata nasihat yang kedua Quran, yang ketiga nafas. Boleh nak mana tapi mungkin ingat bila mengikut apa yang kamu lakukan. Kita boleh dan Allah Ta'ala akan bagi pilihan. Maka pergilah Allah Ta'ala hadapkan dia kepada kebaikan pada jalan tersebut. Ya sahabat mana tersebut mesti dan wajib balik pada diri, bukan orang di kiri dan kanan kita, bukan orang lain. Sebab apa dia? Bila mana kita mati, kita yang akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Memang ana baca secara ringkas sebab kita daurah, sebab malam ni baru sampai target 3 nasihat. Tu pun nasihat yang kedua, yang ketiga yang kita baca malam ni dalam tempoh setengah jam ni. Nasihat pertama sejam ni, hampir sejam. You nak buat lagu mana tak? Nama daurah. Sebab dia kalau nak hurai dengan jalanan tasawuf, banyak lagi kita boleh sentuh berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Cuma nak tinggalkan kepada penuntut ilmu, boleh baca kita Arab belaka dah. Balik, renung balik. Dan renungan tersebut, muhasabah tersebut mesti tilik pada diri kita, bukan tilik pada orang lain. Dan ketika mana Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita untuk bermuhasabah, ketahuilah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita itu sangat dekat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kepada nasihat ayyuhal walad ayyu syai'in hasalul lak. Wallahu ta'ala a'lam. Tangguh dengan tasbih kafarah.